Lagi nak share van ni BJE 3991. Dia datang dekat aku, dia kata, "Bang, dekat bawah ni ada bunyi bising ah. Gear, dia suspek gear." So, dia kata gear 1, gear 2, gear 3, gear 5 semua bunyi bising. Gear 4 je yang senyap. Sekarang kita tak nak cakap banyak, kita test drive dulu. Okey? Kita test drive dulu, betul ke? Selepas kita test drive, kita agak apa yang berlaku, baru kita akan turun gearbox dia. Betul ke gearbox yang berbunyi? So, dan kita tengok gearbox tu apa masalah. Tapi sekarang yang aku rasa kat sini yang pertama, kelas keras tekan kelas ni keras. Kita cek sekali jalan. Oh, keras ni kabel kelas. Biasa kalau yang keras ni kabel kelas ataupun kelas tu sendirilah. Dia punya pressure plate tu. Tu. Ghostan pun bunyi bising ni. Ghostan pun bunyi dah bising dah. Kau dia punya bunyi. Kita masuk gear 1. Dengar tu. Waduh baik bunyi dia. Kau dia bunyi. Nanti usah pindah belakang dengar Pindah kat tengah tu dengar. Agak-agak di mana bunyi tu. Teruk baik bunyi dia. Bunyi tak boleh buat bincang ni. Apa punca gearbox bunyi ni sebenarnya? Punca gearbox bunyi ni, yang pertama sampai masa, yang kedua kesilapan owner sendiri. Biasanya minyak gear lah. Minyak gear lambat tukar ataupun minyak gear ada leak, bocor, kering. Gearbox terkering, tak ada minyak. Selalu yang berlaku yang datang ke bengkel ni sebab minyak gear je. Dia terabaikan nak tukar, nak ganti minyak gear tu. So apa yang berlaku? Gear tu bergesel. Gear dengan gear bergesel jahanam. Pasal pelicin dia tak ada. Yes, pelicin dia tak ada. Oh, teruk baik bunyi dia. So, kejap aku suruh anak aku pindah belakang, bagi dia rapatkan mikrofon di mana datang bunyi tu. So, pindah belakang. Okey. Duduk sini Okay, kita test. Okey. Gearbox yang bunyi Okey, kita balik ke bengkel, nanti kita turun gearbox,
kita akan up lagi apa masalah sebenarnya. Okey, terima tu.